Benarkah harga emas tu sentiasa naik? Mun kita nangga graf harga emas tu, kita boleh nangga harga emas tu ada naik dan turunnya. Tapi, mun kita nangga graf tu secara keseluruhan, harga emas konsisten naik sampai ke ujung. Jadi, kesimpulannya, untuk jangka masa pendek, harga emas memang ada naik dan turunnya. Tapi, untuk jangka masa panjang, harga emas confirm naik. Itu disebabkan nilai duit kita semakin susut setiap tahun. Bila terjadi kerawatan ekonomi ataupun peperangan, lagi cepatlah harga emas naik. 2 tahun yang dulu, harga emas dah naik sekitar 40% dalam tempoh 2 tahun saja. Penyimpan emas yang berilmu si bingung tentang naik turun harga emas. Bila harga turun, kita happy sebab dapat tambah simpanan lebih banyak. Umpama kita beli emas dengan harga promosi. Bila harga emas naik, kita happy sebab simpanan kita yang dulu dah pun untung. Jadi, jangan bingung tentang harga emas. Harga yang kita rasa mahal, hari itu menjadi harga yang paling murah selepas 3 ataupun 4 tahun yang akan datang. Dan mustahil nak dapat beli dengan harga lagi. Belilah emas bila ada duit yang kita nak simpan untuk jangka masa panjang. Minimum 2 tahun dan ke atas. Untuk dapat keuntungan dari simpanan emas. Semoga bermanfaat. Boleh follow kami untuk perkongsian ilmu emas setiap hari.